Kau tu yang tak bertanggungjawab. Tak ada lesen tapi bawa kereta. Owner kereta ni minta Abang Jubah buatkan satu video untuk kereta dia supaya menjadi pengajaran dekat orang kat luar sana, pastikan ada lesen dan juga polisi insurans. Kereta dia dilanggar oleh pemandu van sekolah. Pemandu van sekolah tu ada lesen memandu tapi dia tak ada lesen memandu PSV. Kalau korang nak claim insurans kereta korang tak apa ada masalah, korang renew insurans korang dengan Abang Jubah. Jangan lupa DM. Jujur, Abang Jubah cakap, owner kereta ni memang baik. Dia sanggup keluarkan duit dia sendiri untuk buat cash repair. Cuma, yang Abang Jubah marah sangat dengan pemandu van sekolah ni, bila dia memandu tanpa PSV dan dia bawa pula anak-anak sekolah, berlakunya kemalangan, anak-anak ni semua mati katak. Tak boleh claim insurans. Betul. Tak jadi tak apa. Tapi kalau berlaku ke anak-anak kau boleh sabar. Abang Jubah minta maaf untuk video ni mungkin Abang Jubah agak emosi sikit. Cuma Abang Jubah nak nasihatkan pengguna dekat luar sana, bila korang nak bawa kenderaan, pastikan ada lesen memandu, ada polisi insurans dan juga dokumen-dokumen yang melayakkan untuk korang memandu kereta di atas jalan raya. Korang kat luar sana tak tahu dan tak ada workshop nak hantar kereta korang untuk buat claim insurans ataupun cash repair, korang boleh datang ke bengkel Abang Jubah, pakar tuntutan insurans kemalangan anda. Assalamualaikum.